Sekolah SMK Kem Terendak terletak di Alor Gajah, Negeri Melaka. Visi yang diterapkan oleh sekolah ini ialah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Penyataan masalah. Yang pertama, penggunaan gas di Malaysia makin meningkat setiap tahun, terutamanya daripada rumah, kilang dan kenderaan. Yang kedua, ramai orang yang masih tak sedar cara guna gas dengan cekap, jadi banyak berlaku pembaziran. Yang ketiga, subsidi gas yang kerajaan bagi kadang-kadang disalahguna, contohnya oleh pihak industri yang tak layak menggunakan. Yang keempat, Malaysia terlalu bergantung pada gas asli. Contohnya, kalau bekalan terjejas atau harga naik, kita mungkin susah nak tabung keperluan. Yang kelima, tak banyak kempen atau pendidikan awam tentang penggunaan tenaga yang lebih mesra alam dan jimat. Yang keenam, masih kurang usaha untuk cari alternatif selain gas macam tenaga solar atau elektrik. Kami mencadangkan satu rekaan inovatif iaitu mini tong gas mudah ala yang bertujuan untuk menjadikan alternatif dapur masak yang bersaiz kecil, ringan dan boleh dibawa ke mana-mana sesuai untuk aktiviti luar, perniagaan kecil serta situasi kecemasan. Kami mempercayai projek ini mempunyai potensi besar untuk memenuhi keperluan semasa, terutamanya dalam menyediakan solusi dapur yang fleksibel, ekonomi dan selamat. Sokongan dari pihak puan-puan untuk membolehkan idea ini direalisasikan ke tahap seterusnya. Lakaran. 2 balang akan ditanda bulat kiri dan kanan untuk ditebuk dan getah paip akan dipotong kepada 3 bahagian. Selepas itu, paip tersebut akan dimasukkan ke dalam lubang balang yang telah ditebuk tadi. Paip pertama dimasukkan setengah sahaja ke lubang balang pertama dan lubang balang kedua juga dimasukkan dengan paip yang sama, cuma dimasukkan sedikit sahaja pada lubang balang kedua. Paip yang kedua pula hanya dimasukkan satu lubang balang sahaja, iaitu petrol. Dan paip yang ketiga, ianya juga dimasukkan ke dalam satu balang sahaja, iaitu di lubang balang air. Bahan dan kos yang diperlukan seperti penyembur racun berharga RM22.90, getah paip berharga RM18.90 dan balang kosong yang diperlukan sebanyak 2 balang berharga RM7 dan minyak petrol sebotol berharga RM5 dan akhir sekali air mineral RM1. Semuanya berjumlah RM54.08.